Satu lagi seorang pendekar mana kat tu? Macam nak buat aerobik je nampak kayaknya. Alah, terbang lagi. Konon berhenti lah tu kot. Boringnya. Hai. Andoi, ampunkan gua. Ni apa benda main macam budak-budak ni, ha? Dah besar-besar gini main congkak lagi ke? Ha? Apa lagi yang Beta boleh main di dalam istana ini? Hanya ini yang Ayahanda Beta sediakan. Ceh, banyak lagi permainan yang standard kau boleh main. Macam speedboat ke, jet ski ke. Tak pun paling command polis entry. Dah, start hari ni jangan main congkak ni lagi. Tahu? Tuanku, itulah dia pendekar usop yang jahat lagi ganas tu, Tuanku. Apa kita nak buat sekarang? Mana Beta tahu? Kamulah fikir sendiri. Kan Beta bayar gaji kamu untuk fikir benda-benda ni semua. Ini dia Sultan Pak Mat pemerintah negeri Pak Sonto ni Apakah kerana kamu datang membuat onar di istana Beta ini? Mau menderhaka kepada raja? Cis, Melayu tidak pernah melanggar adat. Aku datang bukan nak bawa onar, bukan nak langgar adat. Datang bukan sebarang datang. Datangin berhadiah. Aku dah bukti kepada negeri Pak Sonto ni tau. Tengok ni. Aku tangkap 3 orang pendatang haram yang masuk ke negara ni tanpa permit yang sah. Sekarang, mana upah aku? Itu bukan pendatang haram. Mereka memang kami import dari luar, khas untuk menghapuskan kamu, pendahaka yang durjana. Import dari luar. Semi-pro lah ni. Nak suruh bunuh aku Banyak cantik. Apa kesalahan yang aku dah buat, ha? Cakaplah. Macamlah aku ni jahat sangat. Kau jahat. Kau bunuh rakyat tempatan dan pelancong-pelancong asing. Kau membuat negeri Beta jadi huru-hara. Kau merompak harta benda mereka. Kau musnahkan tempat-tempat tinggal mereka. Itu kau kata tak jahat? Tak jahat ke tu? Jadi tak nak kasih hadiah lah ni. Tak apa. Tapi menyesal nanti. Pendekar Singh, hamba rasa elok kita singgah sebentar di warung itu, membasah tekak dan beristirahat barang seketika. Penuh warungnya. Tak sangka ramai pula yang kebulur seperti kita. Habis, bagaimana kita mau mendudukkan diri kita di situ, Pendekar Abang Buden? Alah, kita halau sajalah. Takkan mereka tak kenal kita, pendekar dari Gunung Tekelendat. Ya, halau saja budak yang botak itu, Pendekar Abang Buden. Kita ambil kerusi dia. Hoi, kau tak respect ke siapa depan kau ni, Tak sayang nyawa. Nyah kau dari situ. Elah, buat tak dengar pula. Aku cakap dengan kau lah, botak. Botak? Ambil ni. Ya. Tangkap Abang Buden. Dia mau terajang kita. Ya. Ayo Pak, Pendekar Abang Buden sudah meninggal dunia kan ni. Ayo, apa guna buat ni? Mulut tu lupa sangat. Kan dah kena. Lain kali cakap dengan kawan kau tu, jaga sikit budi bahasa. Cit, berani wong kau mengata macam itu sama aku, Ingat aku tak ada takut dah. Habis tu, nak melawan lah tu. Biar aku kikis wong kau punya kapal dengan aku punya parang ni. Biar betul-betul licin. Jangan bermimpi kawan. Kau belum mahir pun main senjata. Adai, apa ni? Mana Haji mempelai tangan lah? Macam mana aku membuka kilat? Lain kali datang tempat orang, jangan nak tunjuk lagak. Jangan tengok orang tak ada mata tau. Bila masa aku cakap Mongkot tak ada memiliki mata? Adik.
Pergi dari sini. Jangan datang lagi. Aku jumpa lagi kau orang dalam kampung ni, aku cabut telinga kau orang, tahu? Pergi. Aduh, jomlah kita makan kat tempat lain. Betul lah. Bahayalah ini orang. Akunya kita paling ganas di negeri ini. Rupanya ada lagi orang lagi ganas gila. Aku power, aku terror. Tak ada lagi sesiapa yang mampu mencabar aku. Ampun tuanku beribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Janganlah tuanku bermuram doja. Kelak kesihatan akan terganggu. Beta tidak tahu apa lagi ikhtiar kita bermanda. Apakah nasib rakyat beta di luar sana? Derita dan sengsara antara si usuk bencana. Tuanku berehatlah. Biar Patik yang menangani masalah. Ikhtiarkanlah apa-apa yang sepatutnya memangga. Beta ingin bersendirian seketika. Jangan diganggu. Kelak beta jadi tension gila. Amalan bahaya. Kejar aja, tu lagi. Cepat naik, kerana melut. Naik ke rumah, cepat. Tengok, semua takut. Terrornya aku. Diam, tahan apa? Jangan bising, nanti dia tahu kita kat dalam. Abang janganlah cakap. Cik, berani kau membuat aku terperanjat je. Kau belum kenal lagi pendekar usuk je. Nak ambil kau. Amma, matilah aku. Oi budak, kau jual apa tu? Mari aku tengok. Oh, kuih. Cantik juga tu. Aku pun tengah lapar ni. Mari sini daga tu. Aku nak pinjam sikit kuih kau. Janganlah bang. Nanti saya punya amak marah. Apa saya mau jawab? Tak guna punya budak. Kau tak takut dengan aku kan? Siapa yang berani membaling aku dengan sniper ni apa benda ni? Ish, pelitnya macam kaki ayam. Selamat berjumpa pendekar usuk. Nak cakap-cakap dulu ke? Atau nak lawan terus ni selebet? Pendekar selebet. Nak lawan aku lah ni ya. Kita kerjakan dia betul-betul, Bet. Biar sampai hilang sambung dan bongkak dia tu. Itu sudah mati. Kalau patut biar sampai koma terus. Apa lagi? Kata nak lawan. Marilah lawan. Jangan ingat rupa kau orang tu pelik. Aku takut. Macam mana ni? Nak lawan ke tak nak ni? Alah, kita bukan nak lawan lah. Kita nak ada kau macam mana nak jadi manusia yang baik. Kurang ajar lah tu. Kau tak tahu dengan siapa kau berhadapan sekarang ni. Alah, samalah. Kau pun tak tahu dengan siapa kau berhadapan ni kan? Biar aku tunduk sikit. Bang, kau pegang spek aku ni bang. Pecah pula nanti mahal tu. Oi. Terimalah tikaman aku ini. Tikaman tidak diterima. Ya. Aduh. Nah, ambil ni satu lagi. Ya. Aku belum kalah lagi kau. Tadi tu aku memain je. Ini realnya. Kau jaga ni. Tak payah jaga. Tak teret pula tu. Masa pula pengantin je. Ya. Hai. Ya, kalah. Weh. Tak adalah teret sangat pun. Macam lawan dengan budak bawah umur je. Aduh.
Ada. Tak nak lawan dah. Ada. Okeylah. Aku kalah. Ampun. Tak nak buat lagi dah. Tak, aku janji sumpah. Janji apa? Mengigau Masuk, pergi mandi. Senja-senja ni tidur kat pangkin tak elok tau. Pergi masuk. Terlelap lah Kak Kia. Ish, dasar betul lah mimpi tadi. Alamak. Apa pasal? Pendekar snapet. Aku kenal lah usul tu. Tak pasal-pasal panggil aku pendekar. Lawaknya.